Aduh, susah ni simpulan bahasa ni. Ringan tulang tu, tulang ringan ke? Aduh. Pernah tak kamu semua mengalami masalah untuk fahami simpulan bahasa? Ataupun rasa bosan untuk fahami simpulan bahasa? Sebelum itu, saya Zafira. Saya Damia Rashika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ingin memperkenalkan produk inovatif kami iaitu Vocaverse. Apa itu Vocaverse? Vocaverse merupakan sebuah bahan pelajaran yang direka khas untuk membantu semua pelajar memahami simpulan bahasa dengan lebih mudah dan berkesan dengan aktiviti yang aktif dan menarik. Pada masa kini, ramai pelajar menghadapi kesukaran dalam memahami simpulan bahasa kerana mereka cenderung mentafsir perkataan secara literal di samping keliru dengan simpulan bahasa yang hampir sama bentuk atau perkataannya sehingga menyebabkan mereka tersalah tafsir makna yang sebenar. Dalam masa yang sama, pembelajaran simpulan bahasa yang agak membosankan tanpa aktiviti menarik mengakibatkan pelajar hilang minat dan akhirnya gagal menggunakan ungkapan tersebut dalam konteks ayat yang sesuai. Lepas tu, objektif produk Vocaverse ni apa? Produk Vocaverse dihasilkan untuk memudahkan pelajar memahami maksud simpulan bahasa dengan lebih jelas melalui kaedah pembelajaran yang ringkas dan berkesan. Seterusnya, Vocaverse dapat menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui pelbagai permainan seperti padanan, puzzle, lakonan, kuis dan sebagainya. Akhir sekali, produk ini dihasilkan untuk mengatasi masalah pembelajaran tradisional yang membosankan dengan menyediakan pendekatan yang lebih kreatif dan menarik. Dalam bandar Vocaverse, pelajar menjelajah bandar pembelajaran yang mempunyai beberapa checkpoint di mana mereka boleh bermain game digital atau meneruskan perjalanan dengan menggunakan kereta mainan yang disediakan. Seterusnya, Vocaverse menggunakan flashcard untuk membantu pelajar memahami simpulan bahasa dengan mudah. Papan skor markah pula merekod pencapaian mereka manakala tiket diberikan sebagai ganjaran untuk meningkatkan motivasi dan keseronokan belajar. Match and Mind, pemain diberikan kad gambar dan soalan simpulan bahasa perlu memadankan dengan betul serta menjawab soalan untuk mendapat ganjaran, manakala kesalahan akan dikenakan denda. Puzzle Pass, pemain menyelesaikan puzzle simpulan bahasa, meneka jawapannya, kemudian menulis simpulan bahasa tersebut berserta maksudnya pada kad yang disediakan. Act and Guess, pemain membaling dadu untuk mendapatkan kad simpulan bahasa. Melakukannya kepada rakan yang meneka dan jawapan betul akan diberi ganjaran. True or Trap, pemain diberikan kad betul dan salah. Meneka sama ada ayat simpulan bahasa itu betul atau salah dengan mengangkat kad yang sesuai, di mana jawapan betul mendapat hadiah dan jawapan salah dikenakan denda. Impaknya, minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu semakin meningkat kerana mereka terlibat dalam aktiviti menyeronokkan seperti permainan dan kuis. Di samping itu, pelajar dapat mengingat simpulan bahasa dengan lebih lama kerana penggunaan bahan visual dan latihan yang berulang. Okey, apakah yang awak dapat pelajari daripada produk Vocaverse? Okey, selepas saya menggunakan produk Vocaverse ni, saya lebih mudah memahami simpulan bahasa sebab aktiviti dia ni menyeronokkan dan mudah difahami. Lepas tu, saya juga lebih yakin untuk menggunakan simpulan bahasa dalam ayat yang saya gunakan.